Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, qudwah hasanah sepanjang zaman yang telah menunjukkan kepada kita contoh kehidupan yang paling sempurna sebagai panduan umat manusia. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, forum kita pada kali ini bertemakan penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Tema ini sangat penting kerana kita berada dalam dunia yang penuh cabaran, di mana umat Islam berdepan dengan pelbagai isu moral, keruntuhan akhlak, masalah institusi keluarga serta cabaran perpaduan masyarakat. Justeru, penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW bukan sekadar teori, tetapi mesti diterjemahkan dalam amalan seharian. Untuk itu, kita amat beruntung kerana bersama kita pada hari ini 3 orang panelis yang akan berkongsi ilmu dan pandangan mereka. Panel pertama akan mengupas aspek qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu. Panel kedua pula akan menyentuh tentang kehidupan berkeluarga. Manakala panel ketiga pula akan membawa kita memahami peranan qudwah baginda dalam kehidupan masyarakat. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan panel pertama iaitu saudara Farhan untuk membentangkan kupasan beliau tentang qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, apabila kita membicarakan tentang qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu, kita sebenarnya sedang menyentuh keras utama dalam pembinaan jati diri seorang Muslim sejati. Individu merupakan asas kepada pembentukan keluarga, manakala keluarga pula menjadi teras kepada masyarakat dan negara. Jika individu berakhlak, beriman dan berilmu, maka terbinalah masyarakat yang sejahtera, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak heranlah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap Muslim wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai model teladan dalam setiap aspek kehidupan, daripada ibadah dan akhlak hingga ke pengurusan diri, cara berfikir dan hubungan sesama manusia. Baginda bukan sekadar penyampai wahyu, tetapi contoh sempurna yang diutus untuk membimbing kita memahami makna sebenar kehidupan, nilai ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keseimbangan antara dunia serta akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pertama, dari sudut ibadah peribadi, Rasulullah SAW adalah insan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun baginda telah dijamin syurga, baginda tetap memperbanyakkan solat malam sehingga bengkak kakinya, berdoa dengan penuh penghayatan dan sentiasa bersyukur walau dalam kesempitan. Ibadah baginda bukan sekadar rutin, tetapi manifestasi cinta dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah qudwah yang seharusnya kita contohi dalam kesibukan tugasan dan tekanan kehidupan moden. Jangan sesekali kita abaikan solat, doa dan zikir harian. Di situlah letaknya sumber ketenangan dan kekuatan rohani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah litatma'innul qulub. Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengajar kita bahawa ketenangan sejati tidak datang daripada harta, pangkat atau populariti, tetapi daripada hubungan yang erat dengan penciptanya. Kedua, Rasulullah SAW terkenal dengan akhlak yang mulia.
Baginda digelar Al-Amin, yang dipercayai kerana sifat jujurnya, amanah dan keikhlasannya. Tidak pernah baginda berdusta, menipu dan mengkhianati janji-janjinya. Dalam satu riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nyatakan bahawa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Setiap perilakunya mencerminkan ajaran wahyu. Dalam dunia moden yang penuh dengan kepura-puraan ini, fitnah media sosial dan kejaran material, sifat jujur dan amanah ini kian terpinggir. Justru kita perlu menanam dalam diri semangat untuk menegakkan kebenaran, menghormati orang lain dan menolak penipuan walau dalam perkara kecil. Inilah nilai yang akan membentuk kepribadian unggul dan disegani. Ketiga, dari aspek pengurusan emosi dan kesabaran, Rasulullah SAW menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Baginda sering berdepan dengan hinaan, penentangan, malah serangan fizikal daripada musuh. Namun baginda tidak pernah membalas dengan dendam. Sebaliknya memilih jalan memaafkan. Lihat sahaja bagaimana Rasulullah SAW memaafkan penduduk Taif yang menghina baginda, atau ketika pembukaan kota Mekah, baginda tidak menghukum mereka yang pernah memusuhinya. Dalam konteks hari ini, di saat ramai mudah marah di media sosial, mudah menjatuh hukum dan mencepat menghina, kita seharusnya mencontohi kelembutan Rasulullah SAW. Berfikir dahulu sebelum menulis, memilih kata yang baik dan sentiasa mencari damai dalam pertikaian. Keempat, Rasulullah SAW juga menunjukkan kesederhanaan dalam kehidupan. Baginda hidup secara zuhud, tidur di atas tikar kasar, makan sekadar mengalas perut dan memakai pakaian yang sederhana. Walaupun baginda seorang pemimpin yang agung, baginda tetap menolak kemewahan dan mengutamakan kesederhanaan. Baginda pernah bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu ialah kekayaan di jiwa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa kebahagiaan hakiki tidak bergantung kepada kemewahan dunia semata-mata, tetapi kepada jiwa yang tenang dan hati yang bersyukur. Kelima, Rasulullah SAW juga menitik beratkan ilmu dan amal. Baginda menegaskan bahawa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim lelaki dan perempuan. Dengan ilmu seseorang dapat membezakan antara benar dan salah, membina pemikiran yang rasional dan menjadi penyumbang kepada masyarakat. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, manakala amal tanpa ilmu ibarat kapal tanpa arah. Oleh itu, mahasiswa dan generasi muda Islam harus mencontohi semangat baginda dalam menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan disiplin. Hadirin sekalian, dalam konteks kehidupan mahasiswa masa kini, penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW boleh diterjemahkan melalui beberapa amalan praktikal. Seperti yang pertama, menjaga disiplin ibadah, iaitu solat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari serta memperbanyakkan doa dan zikir. Yang kedua, membina akhlak yang mulia, jujur dalam tugasan, amanah terhadap ilmu dan menghormati sesama rakan serta pensyarah. Yang ketiga, mengawal emosi dan adab, tidak mudah marah, beradab di media sosial dan sentiasa mengamalkan tutur kata yang sopan. Yang keempat, mengamalkan kesederhanaan hidup, berbelanja secara berhemah, tidak menunjuk kemewahan serta mensyukuri nikmat kecil. Yang kelima, menuntut ilmu secara berterusan, menjadikan ilmu sebagai jabatan kepada keimanan dan manfaat kepada masyarakat. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31, bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini menjadi bukti bahawa kecintaan kepada Allah tidak dapat dipisahkan daripada ketaatan dan peneladananan terhadap Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, meneladani Rasulullah SAW bukan sekadar dengan kata-kata, tetapi perlu dibuktikan melalui tindakan. Kita hendaklah meniru adab baginda dalam berbicara.
mencontohi kesungguhan baginda dalam bekerja dan mengamalkan kasih sayang baginda terhadap semua makhluk. Jika setiap individu Muslim menghayati nilai ini dalam dirinya, maka akan lahirlah masyarakat yang penuh kasih, adil dan berintegriti. Kesimpulannya, qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu merupakan asas utama pembinaan peribadi Muslim umum. Apabila setiap individu meneladani baginda dalam aspek ibadah, akhlak, kesabaran, kesederhanaan dan ilmu, maka lahirlah generasi yang seimbang dari segi spiritual, intelektual dan emosi. Generasi inilah yang akan memimpin ummah menuju kemajuan berteraskan nilai Islam yang murni. Maka marilah kita sama-sama memperkukuh tekad untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan hidup, bukan hanya di bibir tetapi dalam amalan. Semoga dengan mengikuti jalan baginda, kita dikurniakan taufik dan hidayah serta tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama atas ulasan yang sangat bermanfaat. Jelaskan bahawa qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan individu meliputi ibadah, akhlak, kesederhanaan dan pengurusan emosi. Semua ini adalah asas kepada pembentukan diri seorang Muslim. Baiklah, selepas ini kita akan beralih kepada panel kedua, iaitu saudara Taqib yang akan membincangkan tentang qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih kepada moderator. Baiklah. Tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita membincangkan tentang aplikasian qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam konteks kehidupan berkeluarga, maka kita sebenarnya sedang membicarakan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh yang terbaik dalam mendidik, memimpin dan menyayangi ahli keluarga baginda. Sebagai seorang suami dan bapa, Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang begitu luhur. Baginda bersikap lembut, penyayang dan sentiasa membantu urusan rumah tangga. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membantu ahli keluarganya di rumah, dan apabila tiba waktu solat, baginda keluar untuk menunaikan solat. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini membuktikan bahawa jelaslah bahawa Rasulullah SAW sangat prihatin terhadap keluarganya dan tidak pernah meletakkan beban kerja rumah hanya di atas bahu isteri atau anak-anak. Baginda mempraktikkan nilai tanggungjawab bersama dan kesamarataan dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan bahawa ketua keluarga tidak seharusnya menyerahkan semua tugas di rumah kepada isteri semata-mata. Sebaliknya, perlu turut serta membantu dan meringankan beban mereka. Dalam dunia moden hari ini, konsep ini amat penting untuk membina keluarga bahagia yang saling menghargai dan bekerjasama. Menurut Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, suami yang meniru akhlak Rasulullah SAW dalam kelembutan dan tanggungjawabnya akan memperoleh keberkatan rumah tangga serta dicintai oleh ahli keluarganya. Maka amalan membantu keluarga bukanlah tanda kelemahan, tetapi simbol kekuatan iman dan kasih sayang. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW terhadap solat berjemaah di masjid. Setelah membantu keluarganya, baginda tetap keluar menunaikan solat berjemaah tanpa mencari alasan untuk meninggalkannya. Ini membuktikan bahawa baginda sangat menjaga keseimbangan antara tanggungjawab keluarga dan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya, dalam masyarakat hari ini terdapat segelintir lelaki yang meninggalkan solat berjemaah di masjid atas alasan sibuk bekerja atau urusan duniawi.
Hakikatnya solat berjemaah hanya mengambil masa sekitar 10 minit sahaja. Masa yang singkat itu sebenarnya memberi keberkatan yang berlipat ganda dalam pekerjaan dan kehidupan seharian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimus shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang bermaksud bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikan sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahawa solat bukan sekadar kewajipan, tetapi benteng moral yang membentuk akhlak dan ketenangan dalam rumah tangga. Seorang ketua keluarga yang menjaga solat akan menjadi contoh kepada isteri dan anak-anak untuk turut mendirikan solat, sekaligus melahirkan keluarga yang berdisiplin dalam beribadah. Menurut Imam Al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, solat berjemaah menjadi simbol kekuatan, simbol kesatuan hati dan perpaduan umat Islam. Maka apabila seorang bapa istiqamah ke masjid, secara tidak langsung beliau sedang mendidik keluarganya dengan nilai kebersamaan dan disiplin spiritual. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatan ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, kertas dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diberitakan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diberitakan. Ayat ini mengingatkan bahawa tanggungjawab utama seorang ketua keluarga bukan sekadar memberi nafkah zahir seperti makanan dan pakaian, tetapi juga memastikan pendidikan rohani dan akidah ahli keluarga terpelihara. Mendidik anak-anak dengan ilmu agama, membimbing isteri dengan kasih sayang dan menegur dengan kemah adalah tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya Fiqh Al-Alawiyah, keluarga merupakan madrasah pertama dalam pembentukan akhlak dan peribadi Islam. Apabila seorang bapa atau ibu meneladani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin rumah tangga, maka lahirlah generasi yang beriman, berakhlak dan seimbang antara kasih sayang dan disiplin. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita pentingnya komunikasi dengan penuh kasih sayang dalam keluarga. Baginda sering memanggil isterinya dengan panggilan yang lembut seperti Ya Humairah kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud wahai si pipi kemerahan. Tindakan kecil ini seperti ini menunjukkan betapa pentingnya mengekspresikan kasih sayang dalam hubungan suami isteri. Dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga. Hadis ini menjelaskan bahawa ukuran sebenar kebaikan seseorang bukanlah pada status di mata masyarakat, tetapi pada cara dia melayani keluarganya. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam Khuluq Al-Muslim, kemuliaan seseorang mukmin dapat diukur melalui kelembutan
dan tanggungjawabnya terhadap ahli keluarga. Sifat keras dan ego dalam rumah tangga hanyalah tanda kelemahan jiwa dan kejahilan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, mencontohi kasih sayang dan kepimpinan Rasulullah SAW dalam rumah tangga akan melahirkan keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Nilai-nilai ini disebut dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dengan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Apabila nilai ini diamalkan, keluarga bukan sahaja bahagia di dunia, tetapi juga menjadi jabatan menuju redha Allah di akhirat. Oleh itu, marilah kita menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dalam membina keluarga. Seorang bapa yang memimpin dengan kasih sayang, seorang ibu yang mendidik dengan hikmah, dan anak-anak yang menghormati kedua-dua. Inilah perbuatan qudwah hasanah Rasulullah SAW yang sebenar. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua atas perkongsian yang penuh pengajaran. Jelas sekali bahawa Rasulullah SAW adalah model terbaik dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai suami, ayah dan datuk yang penuh kasih sayang dan adil, sesungguhnya keluarga yang mencontohi qudwah Rasulullah SAW akan menjadi benteng utama dalam membina masyarakat Islam yang makmur. Baiklah, untuk melengkapi forum kita ini, selepas ini kita akan mendengar papasan daripada panel ketiga, iaitu Syafiq, yang akan mengupas tentang qudwah Rasulullah SAW dalam kehidupan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, Rasulullah SAW bukan sahaja qudwah dalam kehidupan individu dan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Baginda telah membina masyarakat Islam di Madinah sehingga menjadi model unggul bagi peradaban dunia. Apa yang menarik, masyarakat Madinah ketika itu terdiri daripada pelbagai latar belakang, Muslim, Yahudi, Nasrani, bahkan kabilah-kabilah yang sebelum ini bermusuhan. Namun melalui kepimpinan Rasulullah SAW yang penuh hikmah, masyarakat ini dapat hidup dalam keadaan aman, adil dan harmoni. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita menelusuri topik perbincangan pada hari ini dengan melihat aspek kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Setelah hijrah, baginda segera membina masjid sebagai pusat ibadah dan komuniti. Masjid Nabawi bukan sahaja tempat solat, tetapi juga tempat perbincangan, pendidikan, ekonomi dan politik. Ini menunjukkan bahawa masyarakat yang berteraskan Islam mesti berpusat pada nilai agama, bukan hanya material. Bagi kita hari ini, masjid seharusnya kembali menjadi pusat pembangunan ummah, bukan sekadar tempat ritual ibadah. Alhamdulillah, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita dapat lihat masjid-masjid di seluruh negara telah menjalankan pelbagai inisiatif untuk menarik minat anak karya, terutama yang golongan muda, untuk memenuhi setiap sudut di dalam masjid. Saya bagi contoh sebuah masjid yang berada di negeri kelahiran saya, negeri Jelapang Padi, iaitu Masjid Al-Bushra Merbuk, Kedah. Masjid ini dahulunya masjid kampung yang serba kekurangan. Namun hari ini seolah-olah menjadi mercu tanda di daerah tersebut hasil berada di bawah kepimpinan figura yang tepat. Ini merupakan petanda yang sangat positif dalam menegakkan syariat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, bergerak kepada hujah kedua saya, Rasulullah SAW menunjukkan prinsip keadilan dalam masyarakat. Baginda berlaku adil kepada semua pihak, sama ada yang beragama Islam ataupun bukan. Perjanjian Madinah misalnya menjamin hak kebebasan beragama dan keselamatan semua kaum.
Baginda menegakkan undang-undang tanpa pilih kasih. Diriwayatkan bahawa apabila seorang wanita bangsawan Quraisy dicuri, ada sahabat yang ingin meringankan hukuman kerana kedudukannya. Namun Rasulullah SAW menegaskan, sesungguhnya umat sebelum kamu binasa kerana mereka menghukum pencuri yang lemah tetapi membiarkan pencuri yang mulia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa prinsip keadilan ini penting? Prinsip keadilan ini sangat penting dalam masyarakat pada hari ini. Kita sering berdepan isu diskriminasi, ketidakadilan sosial dan salah guna kuasa. Qudwah Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa masyarakat sejahtera hanya dapat dibina apabila keadilan ditegakkan untuk semua. Oleh itu, para pemimpin pada hari ini perlulah mempunyai nilai integriti yang tinggi agar tidak terjebak dengan perkara-perkara mungkar seperti salah guna kuasa terutamanya. Contohnya, layanan 2 darjat diberikan kepada orang-orang yang berpangkat dalam kes perbicaraan mahkamah kerana ingin menjaga imej individu. Inilah merupakan contoh yang tidak baik dalam memperjuangkan prinsip keadilan dan kepimpinan demi keharmonian masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya akan memberi hujah ketiga atas kata kunci Rasulullah SAW membina masyarakat atas dasar ukhuwah Islamiah dan persaudaraan. Baginda mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar sehingga mereka sanggup berkongsi harta dan tempat tinggal. Ukhuwah ini melahirkan masyarakat yang saling menyokong, bukan berpecah. Dalam konteks semasa, umat Islam kembali menghidupkan nilai ukhuwah ini. Jangan biarkan perbezaan politik, mazhab atau bangsa memecah belahkan kita. Qudwah Rasulullah SAW mengajar kita untuk bersatu atas dasar iman dan takwa. Jika kita lihat pada hari ini, politik di negara kita terutamanya seolah-olah menjadi punca setengah umat Islam berbeza haluan. Ini merupakan salah satu contoh perbuatan yang tidak sepatutnya ada dalam komuniti umat Islam. Justru, setiap umat Islam perlu sentiasa bersikap profesional dalam berpolitik agar syariat agama Islam tetap dapat ditegakkan walaupun berbeza warna bendera parti. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, ucap terakhir saya pada hari ini merupakan Rasulullah SAW mengamalkan toleransi dan rahmah. Baginda melayan jiran bukan Islam dengan baik, melawat mereka ketika sakit dan menghormati hak mereka. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan agama yang keras, tetapi agama rahmat. Allah berfirman bahawa Rasulullah SAW diutuskan sebagai rahmat sekalian alam dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam masyarakat Nazmuk pada hari ini, kita mesti mencontohi sifat toleransi Rasulullah SAW. Perpaduan negara akan terjamin jika umat Islam menjadi teladan dalam menghormati kepelbagaian. Umum kita ketahui negara kita mempunyai keunikannya yang tersendiri apabila rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Oleh itu, ukhuwah Islamiah dan persaudaraan merupakan elemen paling tepat untuk negara kita mencapai keharmonian melalui perpaduan kaum. Mencapai perpaduan kaum merupakan seniman yang sangat penting dalam membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni. Hadirin yang saya muliakan, jika kita mahu mengaplikasikan qudwah Rasulullah SAW dalam masyarakat pada hari ini, beberapa langkah praktikal boleh dilakukan. Antaranya, yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat, bukan sahaja tempat solat tetapi juga pusat pendidikan, ekonomi dan kebajikan. Seterusnya, mengutamakan keadilan sosial seperti menolak rasuah, salah guna kuasa dan diskriminasi. Yang ketiga, menghidupkan ukhuwah, memperkukuh persaudaraan sesama Muslim, mengutamakan kebersamaan berbanding perpecahan. Yang keempat, mengamalkan sikap toleransi seperti menghormati jiran yang berbeza agama dan bangsa demi menjaga keamanan bersama. Dan yang terakhir, mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW. Pemimpin mesti berintegriti, amanah dan mengutamakan kebajikan masyarakat.
Kesimpulannya, qudwah Rasulullah SAW dalam masyarakat adalah asas kepada pembangunan ummah yang sejahtera. Jika kita mencontohi baginda dalam aspek-aspek seperti kepimpinan, keadilan, ukhuwah dan toleransi, maka masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang bukan sahaja bermanfaat kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh manusia. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Jam' Al-Awsat, hadis nombor 5787 berbunyi, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Sekian sahaja dari saya, wallahu a'lam. Kembali semula kepada moderator. Seterusnya, mari kita beralih kepada sesi soalan jawab bersama 3 panelis kita. Kita mulakan dengan saudara Farhan. Huraikan dan analisis bagaimana penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dapat membentuk kepribadian individu Muslim yang unggul dalam konteks kehidupan moden. Terima kasih saudari moderator. Saya ingin menjawab soalannya. Penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW dalam membentukkan kepribadian individu Muslim unggul. Qudwah hasanah Rasulullah SAW bermaksud teladan terbaik yang ditunjukkan oleh baginda dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Rasulullah SAW bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, bahkan merupakan contoh ideal bagi umat Islam dalam membentuk kepribadian yang seimbang dari segi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Penghayatan terhadap qudwah hasanah bermaksud meneladani nilai-nilai, sikap-sikap dan prinsip hidup yang diamalkan oleh baginda, bukan sekadar mengetahui sejarah atau kisah perjuangannya dalam konteks kehidupan moden yang penuh cabaran seperti krisis moral, pengaruh media sosial dan tekanan materialisme. Pengalaman nilai-nilai Rasulullah SAW menjadi panduan utama untuk melahirkan individu yang Muslim yang unggul dan berdaya saing. Pertama, penghayatan qudwah hasanah dapat membentuk keteguhan akidah dan kekuatan spiritual dalam diri seorang Muslim. Rasulullah SAW menunjukkan ketaatan dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah SWT dalam setiap urusan. Walaupun menghadapi tekanan, ancaman dan kesusahan, baginda sentiasa bersabar, berdoa dan berusaha dengan penuh tawakal. Nilai ini amat penting untuk diaplikasikan oleh umat Islam masa kini yang sering berhadapan dengan ujian keimanan dan pengaruh fahaman sekular serta gaya hidup bebas. Dengan meneladani keimanan Rasulullah SAW, individu Muslim mampu mengekalkan jati diri Islam walaupun dikelilingi oleh budaya yang bertentangan dengan nilai agama Islam. Kedua, qudwah Rasulullah SAW menjadi panduan dalam pembentukan akhlak dan moral yang mulia. Baginda terkenal dengan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah yang menjadi asas kepada hubungan sosial dan harmoni. Dalam kehidupan moden, penghayatan akhlak ini dapat melahirkan individu yang jujur dalam pekerjaan, adil dalam kepimpinan dan penuh kasih sayang dalam keluarga serta masyarakat. Misalnya, sikap amanah dan bertanggungjawab amat diperlukan dalam era digital kini, di mana integriti sering teruji oleh godaan kuasa dan kepentingan peribadi. Akhlak Rasulullah SAW seperti sabar, bermaaf dan rendah hati juga menjadi penawar kepada budaya negatif seperti pembencian, penghinaan dan ketidaktoleranan yang semakin meluas di media sosial. Ketiga, penghayatan qudwah Rasulullah SAW memperkukuh kepimpinan berasaskan nilai dan tanggungjawab. Rasulullah SAW memimpin dengan penuh hikmah, keadilan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau keangkuhan. Dalam konteks moden, gaya kepimpinan ini amat relevan untuk diamalkan oleh pemimpin organisasi, institusi pendidikan dan negara agar keputusan yang dibuat berbaksikan etika, keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Kepimpinan berasaskan teladan seperti ini mampu melahirkan generasi Muslim yang bukan sahaja berilmu dan berwawasan, tetapi juga berakhlak dan mulia dan bertanggungjawab terhadap amanah yang dipikul. Akhir sekali, qudwah Rasulullah SAW menekankan keseimbangan antara kecemerlangan duniawi dan ukhrawi.
Baginda tidak menolak kemajuan dunia, malah menggalakkan umatnya menuntut ilmu, bekerja keras dan berinovasi selagi tidak melanggar batas syarak. Dalam dunia moden yang mementingkan pencapaian material, doa ini mengingatkan umat Islam agar tidak hanyut dengan kemewahan, sebaliknya menjadikan setiap usaha sebagai ibadah yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, penghayatan qudwah hasanah Rasulullah SAW merupakan asas utama dalam membentuk kepribadian Muslim unggul yang mampu menghadapi cabaran dunia moden tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai model kehidupan, umat Islam dapat membina keseimbangan antara intelek, spiritual dan moral. Seterusnya, melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan bermisi dalam setiap aspek kehidupan. Saya terima kasih, itu sahaja hujah saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Farhan. Kita teruskan dengan saudara Taki. Bagi pandangan anda, dengan budaya global dan norma baharu seperti pergaulan bebas, perkahwinan lewat, pekerjaya wanita, aliran fikrah sosial, bagaimanakah kedua Rasulullah SAW dapat tetap relevan dalam mendidik keluarga? Terima kasih saudari moderator. Baiklah, jawapan bagi soalan yang diajukan oleh moderator serta tadi ialah kedua Rasulullah SAW ialah teladan unggul yang wajar dijadikan panduan dalam kehidupan berkeluarga. Akhlak baginda yang penuh kasih sayang, sabar dan berhemah menunjukkan bahawa kepimpinan dalam keluarga bukan tentang kuasa, tetapi tentang tanggungjawab dan cinta. Rasulullah SAW menghormati isteri-isterinya, mendidik anak-anak dengan penuh kelembutan serta membantu urusan rumah tangga tanpa merasa rendah diri. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW membantu kerja rumah dan menjahit pakaiannya sendiri. Ini menunjukkan bahawa nilai seperti tanggungjawab bersama dan kasih sayang menjadi asas kepada keharmonian rumah tangga Islam. Dalam dunia moden yang dipenuhi tekanan kerja, media sosial dan tuntutan gaya hidup, penghayatan kedua Rasulullah SAW menjadi semakin penting. Suami yang meneladani Rasulullah bukan sekadar pemberi nafkah, tetapi juga sumber kasih, tempat bergantung dan contoh moral buat keluarga. Kajian gaya kepimpinan Rasulullah SAW dalam membentuk institusi keluarga yang harmoni menegaskan bahawa prinsip kepimpinan Rasulullah seperti kasih sayang, keadilan dan komunikasi duhala masih relevan dalam menangani cabaran keluarga masa kini. Kajian tersebut mendapati bahawa pendekatan Rasulullah SAW yang berdasarkan kasih dan hikmah dapat mengurangkan konflik rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan emosi ahli keluarga. Prinsip ini juga menyokong nilai Islam sejati, iaitu mengekalkan keharmonian tanpa mengubah prinsip asas agama. Dengan meneladani kedua Rasulullah, keluarga Islam akan lebih bersedia menghadapi cabaran moden seperti tekanan ekonomi, pengaruh media sosial dan kehilangan nilai moral. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Taki. Akhir sekali, tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanya kepada saudara Syafiq. Pada pendapat anda, dalam masyarakat yang semakin mementingkan diri, bagaimanakah nilai qudwah hasanah boleh mengubah sikap tersebut? Baik, terima kasih saudara moderator atas soalan tersebut. Dalam masyarakat hari ini, kita memang berdepan dengan cabaran besar, iaitu sikap individualistik. Masing-masing hanya fikir diri sendiri. Contohnya, bila nampak orang susah di tepi jalan, ramai yang berpaling. Bila ada masalah di komuniti, kita rasa itu bukan tanggungjawab kita. Di sinilah nilai qudwah hasanah memainkan peranan penting.
Qudwah hasanah bermaksud teladan yang baik, bukan sekadar dalam kata-kata tetapi dalam tindakan. Kalau seseorang mula menunjukkan contoh yang baik seperti membantu jiran tanpa mengharap balasan, menegur dengan hikmah, atau sekadar senyum dengan memberi semangat kepada orang lain, perbuatan kecil itu boleh memberi impak yang besar. Dalam Islam, Rasulullah SAW ialah contoh qudwah hasanah yang terbaik. Baginda sentiasa mengutamakan kepentingan umat melebihi kepentingan diri sendiri, bersifat penyayang dan tidak pernah membezakan derajat manusia. Apabila nilai qudwah hasanah diamalkan oleh setiap individu, sikap pentingkan diri sendiri akan perlahan-lahan berubah menjadi sikap prihatin. Orang yang melihat kebaikan akan terdorong untuk meniru kebaikan tersebut. Contohnya, jika seorang ketua kampung atau pelajar menunjukkan teladan yang baik, rajin membantu, jujur dan hormat orang lain akan ikut secara tidak langsung. Kesan domino inilah yang akan membentuk masyarakat penyayang, saling membantu dan harmoni. Jadi, untuk mengubah masyarakat yang memikirkan diri, ia mesti bermula dengan diri kita sendiri. Kalau kita mahu masyarakat penyayang, kita lah yang perlu mula menunjukkan kasih sayang. Itulah sebenarnya semangat qudwah hasanah, perubahan besar yang bermula daripada teladan yang kecil. Jadi itu sahaja jawapan daripada saya untuk soalan tersebut. Saya kembalikan semula kepada saudara-saudara. Alhamdulillah, kita telah mendengar kupasan yang sangat bernilai daripada ketiga-tiga panelis kita. Panel pertama telah membincangkan qudwah Rasulullah SAW dalam membina individu Muslim yang berakhlak, beribadah dan berintegriti. Panel kedua pula mengupas teladan baginda dalam bentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan keadilan. Panel ketiga akhirnya mengajak kita meneliti kepimpinan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat yang adil, harmoni dan penuh toleransi. Sidang hadirin yang saya kasihi, sesungguhnya penghayatan qudwah Rasulullah SAW bukan sekadar untuk dipelajari, tetapi mesti diamalkan. Jika kita benar-benar menjadikan baginda sebagai contoh dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat, nescaya kita akan mampu melahirkan ummah yang sejahtera, berakhlak mulia dan mampu menghadapi cabaran zaman moden ini dengan penuh kekuatan iman. Dengan itu, saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panelis atas perkongsian mereka dan juga kepada hadirin yang sudi meluangkan masa. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.